Doro Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Doro Plus bermula dengan bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita unboxing delicious party set. Okey adik-adik, tengok tu, dia tulis apa tu? Gambar apa tu? Masya Allah, cantiknya, menariknya. Ya Allah, ada macam-macam makanan. Kek, pizza. Lagi apa lagi adik-adik? Kek lagi. Subhanallah. Kek lagi. Tunjuk kek lagi. Okey, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nampaknya tray kita dah siap pasang. Seterusnya, jom kita susun. Apa ya adik-adik? Piring cawan 1. Piring cawan 2. Piring cawan 3. Piring cawan 4. Ada 4 piring cawan. Seterusnya, ada apa ni? Pinggan kecil. 1, 2. Nampaknya ada 2 je. Seterusnya apa lagi adik-adik? Cawan 1, 2. Tiga. Dan 4. 4 cawan yang berwarna putih. Okey. Seterusnya, sudu 1, 2, 3, 4. 4 sudu. Seterusnya, apa lagi adik-adik? Sudu lagi. Yang ni sudu untuk mengacau. 1. Garfu 1. Garfu 2. Sudu 2. Yang ni apa ni? Oh, pengepit. Pengepit untuk kepit kek. Pengepit berwarna putih. Pandai adik-adik. Seterusnya apa ni? Teko. Teko air. Hari ni tema kita berwarna putih dan kelabu. Okey, jom kita susun kek. Masya Allah, sungguh menyelerakan. Ada buah strawberry ke atas tu kan? Jom kita susun. Bismillahirrahmanirrahim. Kek seterusnya. Masya Allah, ada cherry. Sangat menyelerakan, nampak kan? Seterusnya, kek lagi. Ada cream cheese atas tu. Frosting cream cheese. Masya Allah, ada frosting cream cheese lagi ke atas tu. Seterusnya, apa lagi adik? Ya Allah, ni kek carrot. Seterusnya, kek keladi. Ya Allah, sedapnya.
Kek pandan. Lagi apa ya? Kek coklat. Dalam dia ada cheese. Betul tak adik-adik? Seterusnya, macaron. Macaron hijau. Seterusnya, macaron coklat. Macaron ungu. Kita susun kat bawah tu. Nampaknya semua dah siap susun. Masya Allah. Sedapnya. Nampak kan adik-adik kan? Alhamdulillah. Oh, lupa ada satu lagi apa ni? Puding. Puding. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita main. Okay, kita ambil pengepit. Ambil kek. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tahu adik-adik, apa-apa mulakan dengan Bismillah. Seterusnya kita ambil kek yang ada cherry. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya kita ambil garpu untuk makan kek. Garpu letak 1, 2. Yang ni teko air. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan air 1, 2, 3, 4. 4 cawan air. Seterusnya kita letakkan air yang berada dalam cawan ke atas piring. 1, 2. Alhamdulillah, nampaknya kita sediakan 2 set makanan, kek dan juga air. Okay, kita letakkan sudu untuk mengacau air. Yang lain kita simpan, okey adik-adik? Barulah nampak kemas. Susun situ 1, sebelah lagi 1 air, 1 lagi air. Okey adik-adik, dah siap. Terima kasih kerana menonton. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Ramadan ini Bersedia untuk kisah yang boleh buat satu family meleleh air mata. Allah yang satu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Nabi Muhammad ialah sebaik-baik manusia. Ramadan ini jom cipta kisah kita sendiri. kita ajak keluarga kumpul pahala berganda-ganda. Semoga Allah terima amalan kita, insya-Allah. Durio Plus. Tonton percuma sekarang. Durio Plus.